Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, bos-bos semua? Selamat datang ke Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Jadi program Halakah ni adalah program praktikal di mana sahabat-sahabat kena sertai, kena buka mikrofon, okey, barulah dapat intipati halakah ni. Halakah ni bermaksud apa ni? Halakah ni bermaksud bulatan. Kita duduk secara membulat dalam 3 ke 4 orang. Kemudian setiap seorang akan membacakan perkara yang bermanfaat lah. Dalam hal ni, perkara yang bermanfaat, kita nak memaknakan surah-surah lazim yang kita dah baca harian. Jadi macam mana cara dia? Jom saya tunjukkan. Sekejap, saya buka aplikasi ni. Tekan sini. Off. Tekan button share. Jadi boleh nampak Jadi kita ambil surah yang pendek-pendek saja kan. Kita ambil lah surah Al-Ikhlas Kita ambil surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni kita dah baca berulang-ulang kali, betul? Kita dah baca berulang kali. Tetapi kalau saya tutup terjemahan, besar kan? Okey, boleh nampak tak? Apa sebenarnya makna perkataan dalam surah Al-Ikhlas ni? Jadi cara dia kita kena buat latihan. Dan selepas buat latihan tu, kita kena uji diri kita. Kita kena lafazkan makna dia. Jadi pertama sekali kita baca kalimah thayyibah. Kemudian kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan demi perkataan. Jom. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kul, katakanlah, huwa, dia, Allah, ahad, yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah, As-Samad, tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Lam, tidak, yalid, dia beranak. Walam, dan tidak, yulad, dia diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakun dia adalah lahu baginya kufuwan setaraf ahad seorang pun. Sadaqallahu azim. Jadi sahabat-sahabat tak sampai pun 5 minit kan. Jadi kita ambil seorang lebih kurang 2-3 minit dan habis ke 5 orang dalam 10 minit je. Ringkas saja. Tujuan dia apa? Tujuan dia pertama, kita nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua dia, kita nak keluarkan makna bacaan yang selama ni kita dah guna aplikasi Quran ni. Kita nak keluarkan balik bacaan, maknanya kita dah faham dah. Dan yang tiga dia, kita nak tunjukkan lah pada orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, rakan-rakan sekerja kita, masyarakat kita. Sebenarnya ada satu cara mudah, ada satu teknologi yang memudahkan kita ni, orang yang tak ada asas bahasa Arab pun boleh faham makna perkataan dalam Al-Quran. Jadi selain tu, bonus bonus. Dengan menggunakan aplikasi Quran ni, kita dapat hafal, kita dapat ingat tanpa menghafal. Mungkin ada uh, sahabat-sahabat ada
ada surah-surah pilihan yang sahabat-sahabat nak baca kan. Jadi bila kita faham makna perkataan dia, kita boleh sambung. Bila kita ingat perkataan tu wa dan. Dan apa? Mari kita sambunglah ayat seterusnya. Jadi saya akan bacakan surah Al-Lail. A'udzubillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Mana surah Al-A'la ni? Ya, scroll naik ke atas. Scroll Al-A'la. Kan tak sangat. Bawah sikit. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi sucikanlah olehmu. Isma nama rabbika Rabbmu. A'la yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi yang khalaqa dia telah menciptakan. Fasawwa lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahadah. Wallazi dan yang qaddara dia telah menetapkan. Fahadah lalu dia telah memberi petunjuk. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi dan yang ahraja dia telah mengeluarkan. Mar'ah padang. Faja'alahu gusa'an ahwa faja'alahu. Maka dia telah menjadikannya gusa'an kering ahwa hitam kehitaman. Sanu'ri'uka fala tansa. Sanu'ri'uka akan kami bacakan kepadamu. Fala maka tidak tansa kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yahfa. Illa kecuali apa yang sya'a dia telah kendaki Allah. Innahu sesungguhnya dia ya'lamu dia mengetahui jahra yang jelas. Wa ma dan apa yang yahfa yang tersembunyi. Wa nuyasiruka li yusra. Wa nuyasiruka dan kami memudahkan kamu li yusra terhadap kemudahan. Fazakir in nafa'ati zikra. Fazakir maka berilah peringatan. In jika nafa'ati dia telah memberi manfaat. Dia telah bermanfaat. Zikra peringatan. Saya zakaru man yahsya. Saya zakaru dia akan mendapat peringatan. Man siapa yang yahsya dia takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha dan dia menjauhinya. Ashqa orang-orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi yang yasla dia masuk nara api kubra besar. Summa la yamutu fiha wala yahya. Summa kemudian la tidak yamutu dia mati fiha dalamnya wala dan tidak yahya dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha dia telah beruntung man siapa yang tazakka dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Wa zakara dan dia akan mendapat peringatan. Isma nama rabbihi rabbnya fasalla lalu dia telah solat. Bal tu'sirunal hayata dunia. Bal bahkan tu'siruna. Kamu semua lebih mengutamakan hayata kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu dan akhirat khairun lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Inna haza lafi sufil ula. Inna sesungguhnya haza ini lafi benar-benar dalam. Suhufi lembaran ula yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi lembaran Ibrahim wa Musa dan Musa. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat, begitulah cara untuk buat halakah. Sangat-sangat mudah. Sebab apa? Sebab kita dah gunakan aplikasi itu lebih kurang 15 minit minimum. Kita guna setiap hari dan hasil dia kita nampak perkataan dalam Al-Quran tu sepatah demi sepatah. Sebab dia dalam Al-Quran ni banyak perkataan yang berulang. Kalau kita faham 1,000 perkataan yang dalam Al-Quran ni berulang, kita akan faham 80% makna Al-Quran. Jadi itu saja daripada saya. Mohon ampun, mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, itu saja daripada saya. Belajar sesuatu hari ini, esok perkataan apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.